Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syuhada binti Otaman. Pada hari ini, saya akan membuat satu apresiasi karya bagi subjek PSVK 3333 iaitu mengenal kraft tradisional. Jadi, ini merupakan hasil karya saya yang telah saya laksanakan untuk menyelesaikan tugasan 2 penghasilan karya. Jadi, saya telah menamakan karya saya ini adalah Mekah dari Luka. Jadi, pada hari ini saya akan memberi sedikit pengenalan tentang karya yang telah saya laksanakan ini. Jadi, karya Mekah dari Luka ini merupakan salah satu ekspresi seni yang menggambarkan perjalanan jiwa seseorang, di mana dari kisah luka silam kepada kebangkitan harapan seseorang tersebut. Jadi, dalam karya ini, dia telah menggabungkan teknik batik tradisional dan sulaman kontemporari untuk menzahirkan emosi yang lebih mendalam dan terpendam dalam diri seseorang insan tersebut, di mana seseorang insan itu dia pernah mengalami kejatuhan, namun dia juga berusaha untuk bangkit dengan tabah daripada kejatuhan yang telah dialami tersebut. Yang pertama adalah deskripsi, di mana seperti yang kita tengok pada karya Mekah dari Luka ini, karya ini dia lebih penegasan pada karya tersebut, di mana motif utama adalah bunga yang berwarna merah dan merah jambu yang mekar dengan susunan yang menegak, disulam menggunakan rebin setting yang dihasilkan dalam bentuk 3 dimensi. Ia nampak seakan-akan timbul. Seterusnya adalah daun hijau tua yang mengiringi bunga-bunga tersebut, manakala bunga-bunga kecil berwarna kuning dan hiasan manik emas yang membentuk sempadan dihasilkan dengan sangat kemas. Seterusnya adalah latar belakang yang berasaskan teknik batik celupan, retak di mana teknik batik celupan ataupun tie-dye ini menggunakan teknik shibori yang memberi kesan yang dramatik, seolah-olah menggambarkan retakan hati seseorang ataupun pengalaman silam yang telah dilalui oleh seseorang tersebut. Seterusnya adalah makna dan simbolik di sebalik karya tersebut. Jadi, seperti yang kita nampak, bunga yang berwarna merah dan merah jambu, dia memberi maksud kepada lambang cinta, harapan dan emosi silam yang mendalam yang telah dilalui oleh seseorang tersebut. Seterusnya adalah daun dan sulaman emas, di mana dia memberikan lambang luka lama, kebangkitan dan kekuatan yang baru muncul dalam diri seseorang tersebut setelah dia mengalami luka dan kejatuhan dalam hidup mereka. Seterusnya adalah lambang latar belakang yang seolah-olah seakan-akan retak, melambangkan luka lama seseorang itu merupakan salah satu memori pahit yang masih lagi memberi kesan dalam diri seseorang tersebut untuk terus bangkit, di mana retakan tersebut dan luka tersebut merupakan satu luka yang sangat dalam bagi seseorang tersebut, untuk di mana dia sangat-sangat memberi kesan dalam kehidupan seseorang tersebut. Seterusnya adalah manik di bingkai ataupun border pada karya tersebut, memberi kesan di mana ia memberi sempadan kepada kisah lama tersebut sebagai tanda masa lalu seseorang itu, dan dia sudah diberi ruang dan sempadan dan tidak lagi menguasai. Maksudnya dengan ada border pada bingkai tersebut memberi maksud kepada luka lama tidak boleh dipengaruhi kepada masa depan seseorang tersebut, di mana seseorang tersebut perlu bangkit daripada luka tersebut dan tidak boleh terus-menerus berada dalam kejatuhan.
Okey, seterusnya adalah nilai estetika dan teknikal. Bagi karya tersebut, karya ni dia menyelah dari segi reka bentuk visual seperti yang tengok, warna yang harmoni antara di mana warna panas dan juga warna tanah digunakan pada karya tersebut. Contohnya warna panas adalah merah dan kuning yang dibuat pada bunga-bunga karya tersebut, dan warna tanah pula adalah hijau, di mana dia mencipta sesuatu yang sangat emosional namun menenangkan pada karya tersebut. Seterusnya adalah teknik campuran, di mana pengkarya tersebut telah menggunakan gabungan batik tradisional dan sulaman kontemporari, di mana ia memberi nilai tambah dari segi tekstur dan kedalaman visual yang jarang dilihat pada karya batik biasa. Seterusnya adalah susunan yang seimbang, di mana seperti yang kita tengok, komposisi dilakukan tidak simetri. Dia memberikan perasaan yang dinamik dan semula jadi, seolah-olah bunga tersebut tumbuh secara bebas mengikut aliran kehidupan masing-masing. Okey, seterusnya adalah kita akan pergi kepada nilai sosial, budaya dan peribadi. Okey, dari segi nilai sosial, seperti yang kita tengok, karya ni dia membawa mesej yang sangat penting kepada seseorang bahawa setiap insan berhak untuk bangkit semula daripada kejatuhan yang telah dialami oleh mereka. Tidak kira apa pun yang telah dilalui, apa pun yang telah berlaku, seseorang itu perlu bangkit daripada luka dan juga kejatuhan yang telah dialami. Di mana karya ini dia memberi kesan inspirasi kepada masyarakat untuk melihat bahawa seni merupakan salah satu cara ataupun inisiatif ataupun ruang pemulihan dan kekuatan diri. Jadi dengan maksudnya dengan melihat seni dan melihat karya-karya yang dihasilkan, contohnya seperti Mekar dari Luka, audiens dapat membaca bahawasanya kita perlu bangkit daripada kejatuhan dan tidak boleh sentiasa terpuruk dari kisah lama, kisah silam dan juga luka yang dialami. Kerana kalau kita terus berada dalam kejatuhan, terus dilamun daripada luka tersebut, kita tidak akan boleh bangkit dengan menjadi seseorang insan yang baharu. Jadi kita perlu bangkit untuk melahirkan jiwa yang baharu, untuk memperbaiki jiwa kita supaya kita tidak lagi terpuruk dalam luka-luka lama tersebut. Okey, seterusnya adalah nilai budaya. Seperti yang kita tengok, pengkarya ni dia cuba untuk mengangkat semula seni batik tradisional sebagai medium ekspresi emosi moden, di mana pengkarya ni dia menggunakan pelbagai gabungan untuk menghasilkan karya batik tersebut. Contohnya daripada karya batik tradisional kepada kontemporari, di mana ia memperlihatkan bahawa batik bukan hanyalah digunakan sebagai pakaian, tetapi juga boleh menjadikan alat untuk komunikasi visual yang boleh menyentuh perasaan audiens tersebut. Contohnya pada latar belakang tie-dye yang dihasilkan menggunakan teknik shibori, memberikan kesan retakan seperti seolah-olah hati seseorang yang tengah retak daripada kisah silam yang telah berlaku dalam hidup seseorang tersebut. Secara peribadi, bagi karya tersebut adalah seperti yang tengok, karya ni dia mencerminkan pengalaman yang sebenar seseorang insan yang pernah terluka, sama ada daripada segi emosi, hubungan ataupun perjalanan hidup yang dialami seseorang itu sukar. Dan karya ni juga dia telah memberi maksud simbol
keberanian dan harapan seseorang tersebut yang menunjukkan bahawasanya daripada kesedihan yang mendalam, seseorang tersebut masih lagi boleh bangkit. Seseorang tersebut memilih untuk bangkit dan membina semula kehidupannya daripada terpuruk dengan luka-luka yang telah dialaminya. Seperti yang kita tengok juga, setiap bunga yang mekar dalam karya ni merupakan metafora kepada kekuatan diri pelukis itu tersebut. Dengan menjadikan karya ni bukan sahaja cantik daripada luarannya, tetapi jujur dan bermakna dari dalam hati pengkarya tersebut. Jadi seperti yang kita tahu, seperti yang kita tengok dan amati pada karya tersebut, pengkarya ni dia nak ceritakan kisah beliau yang pengalaman beliau yang mengalami kejatuhan, mengalami luka yang mendalam dari segi emosi ataupun hubungan seseorang pengkarya tersebut, dan pengkarya tersebut telah mengalami luka yang sangat dalam dalam hubungan, namun setelah mengalami kejatuhan dalam hubungan tersebut, pengkarya tersebut ingin cuba bangkit dan berani untuk bangkit daripada kejatuhan tersebut dan cuba untuk move on daripada kisah lalu tersebut dan move forward, di mana pengkarya akan bangkit dan berlalukan kisah lama yang telah dialami oleh beliau. Okey, akhir sekali, kesimpulan yang saya dapati daripada hasil karya tersebut adalah mekar dari luka ni dia bukan sekadar seni hiasan, tetapi satu bentuk naratif visual tentang perjuangan jiwa seseorang, di mana ia merupakan suara dalam diam, sebuah penghargaan kepada kekuatan dalaman seseorang tersebut untuk memulihkan diri, untuk bangkit dan untuk move on daripada kisah lama mereka. Jadi dengan gabungan nilai estetik, budaya dan emosi, karya ni telah mencapai objektif sebagai satu bentuk apresiasi terhadap kehidupan, tradisi dan harapan yang ingin disampaikan oleh pengkarya tersebut. Jadi setakat itu sahajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.